Intake Januari 2027, bulan 10 kan cikgu. Okey, ini adalah sama juga berkaitan dengan permohonan TVET. So kepada anda, tolong save video ini, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda kerana saya akan kongsikan kepada anda tarikh-tarikh ataupun jangkaan bulan untuk anda memohon program-program TVET untuk intake Januari 2027. So untuk makluman anda, sekiranya anda terlepas peluang untuk memohon program-program intake Julai 2026, anda ada satu lagi untuk memohon program-program TVET pada intake Januari 2027 di mana di dalam UP_TVET dia ada dua kali intake iaitu Januari dan juga Julai. So untuk 2027 bermulanya permohonan ataupun intake adalah pada Januari 2027. So kepada anda tolong bersedia pada bulan Oktober nanti di mana permohonannya dijangka pada bulan Oktober 2026 dan keputusan dia akan diumumkan pada November 2026 dan dijangka sekiranya anda masih lagi belum dapat tawaran, anda boleh buat rayon pada Disember 2026. Dan pada Januari 2027 nanti, barulah anda untuk buat lapor diri. Dan pastikan anda save video ini. Tolong follow saya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang mana berminat untuk nak sambung belajar peringkat TVET kerana saya akan bagi tahu tarikh, the exact tarikh untuk permohonan intake Januari 2027 tak lama lagi.